Tapi percaya dan yakinlah, 6 bulan ini saya 1 sen tak curi dari Tekun, 1 sen saya tak sakau dari Bumiputera, 1 sen saya tak curi dari rakyat Malaysia. Hari pertama saya masuk Kuskop, betul lah apa yang saya katakan. Mereka guna modal saya di AP, saya Cina Bukit lagi, Bukit Mentajam. Dia kata, ini Cina sudah masuk kat Kuskop. Saya ingat lagi, mantan-mantan menteri. Noor Omar, dia pernah jadi menteri masa dia kat UMNO. Lepas tu dia lompat pergi bersatu, menteri lagi. Lepas tu sekarang dia kat mana sekarang? Lompat pergi mai tang tu. Orang Penang kata. Kemudian Hamzah Zainuddin, dia pun kata, keluar statement, sekarang Cina sudah jaga. Saya nak cerita ini. Dia kata, sekarang orang Cina jaga ni. Bahayalah, hak Melayu, hak Bumiputera semua akan tergadai. Saya bagi tahu Datuk Seri Anwar, Datuk Seri tak payah pertahankan saya. Saya jawab sendiri. Saya jawab dengan media, depan-depan media. Apabila media tanya saya jawab senang saja. Prinsip hang dengan prinsip aku tak sama. Prinsip hang ialah kalau aku Cina, aku hanya akan jaga orang Cina saja. Tapi prinsip aku, prinsip Pakatan Harapan, kalau nak jadi seorang wakil rakyat yang baik, kalau nak jadi seorang menteri, kalau nak jadi seorang pemimpin dalam Malaysia, kita wajib jaga rakyat Malaysia, tak kira kaum dan agama. Itu prinsip saya. Sampai sekarang dah 7 bilion kita salurkan kepada semua usahawan di Malaysia, tak kira negeri, tak kira kaum, tak kira agama, dan dah lebih 200,000 orang usahawan yang mendapat manfaat. Untuk Tekun, usahawan Bumiputera, kita dah berjaya setakat ini dah salurkan lebih 540 juta ringgit untuk hampir 26,000 orang usahawan Bumiputera di seluruh negara, termasuk Negeri Sembilan. Rakan-rakan yang saya kasih kalian, ini DAP yang dia kata jahat, yang dia kata tak baik, yang dia kata menggugat Melayu. Tapi percaya dan yakinlah, 6 bulan ini saya 1 sen tak curi dari Tekun, 1 sen saya tak sakau dari Bumiputera, 1 sen saya tak curi dari rakyat Malaysia. Jadi kita tambah dana, kita tambah kecekapan, semuanya sebab kita tahu kita nak pastikan dalam keadaan ekonomi dunia yang tengah bergelut susah, kita sekurang-kurangnya boleh bantu mempertahankan bisnes-bisnes orang Malaysia, termasuk bisnes-bisnes orang kat Negeri Sembilan ini. Dan kalau ada kesempatan, kita kembangkan bisnesnya.